tengok lah pagi-pagi ni kerja dia bukan duduk konti. Kau tengok. Pergilah tadi semua orang tanya. Lapar sangat dia tu. Sedap orang Semilam punya. Mana boleh makan dekat dalam konti? Makan Keluar konti. Kau ni kalau dah kurang sangat bahasa Arab, makan ni kurma. Tak macam ni tadi. Setakat anggur macam Mila bagi. Semalam Kajol suap I cake. Macam Mila, boleh tak tolong suap kita orang anggur? Suap. Tak payahlah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi suap. Dah, tu ambil yang mana boleh dah? Takat Kajol. Takat Kajol. Mana boleh biarkan studio kosong? Kau tengok. Come on sini. Macam mana nak biarkan? Kenapa anggur kau lain je? Tu sikit pure. Ikut orang ke? Satu, dua, mula. Oh, masuk. Okey. Kau sampai ke mata, elak masuk hidung. Dia pun tak tahu mulut dia kat mana. Nampak payah lah. Alah. Macam biasalah, bila dia orang keluar, aku yang kena jaga konti. Aku tak faham lah, kenapa perlu keluar konti ya? Bos dah cakap bah. Setengah jam sebelum on air kena ada dalam studio. Bahan aku ke? Oh my god, I was here dah 9.40. Kau tengok Zeti kat luar main Instagram lagi. Kau rasa bukan duduk dalam studio? Kita tanya bos. Betul ke tak bos? Zeti selalu datang lambat. Okay, kita tanya macam ni lah. Dalam ramai announcer kan, siapa yang selalu datang awal? Zeti pernah datang pukul 7 pagi. Yeay! Kenapa kerana Zeti barulah kalau dia dah 2-3 tahun lagi kau tengok 10 minit sebelum on air dia sampai. Aku dulu mula-mula masuk kerja pun awal sampai 4.30, 5.30 sampai. Tapi kalau pun nanti Zeti jadi macam tu, maknanya Zeti ikut dia orang lah kan? Zeti ikut orang Mana sini boleh kan? ikut macam tu? Mana boleh? Tak boleh. Kita kena diri kita masing-masing. Tapi sekarang belum habis on air lagi, kenapa kau kat luar studio? Kan? Ni nak pesan lah dekat Alif, bos interaktif. Tadi ada Lalau macam Mila, rugi tak turun. Hot FM.